Assalamualaikum. Hai adik-adik. Selamat datang ke Dunia Kreatif bersama Kak Sebi. Untuk keluaran kali ini, Kak Sebi nak ajak adik-adik untuk buat bekas alat tulis yang comel. Tapi sebelum tu kan, Kak Sebi nak tanya, apa haiwan kegemaran adik-adik? Macam Kak Sebi sangat sukakan zirafah. Comel. Mesti adik-adik tertanya kan, kenapa Kak Sebi tanya apa haiwan kegemaran adik-adik dan apa kaitannya dengan dunia kreatif kita pada kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita mula. Cop. Seperti biasa, Hana, Dul, Set, jom kita mula. Baiklah adik-adik, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Bahan dan alatan yang diperlukan, kertas warna, gelung tisu, pita pelekat, gunting, pensel dan pembaris. Langkah pertama, ukur 8 cm pada gelung tisu dan guntingkan. Langkah kedua, balutkan gelung tisu dengan kertas berwarna kuning. Langkah ketiga, lukiskan gambar bahagian badan zirafah di atas kertas berwarna. Langkah keempat, guntingkan gambar-gambar yang dilukis. Langkah kelima, lakarkan bentuk tapak mengikut kreativiti dan guntingkan. Langkah keenam, cantumkan kedua-dua gelung tisu dan lekatkan pada tapak. Langkah ketujuh, lekatkan semua gambar-gambar yang digunting. Dan langkah yang terakhir, hiaskan gelung tisu mengikut kreativiti. Yeay, bekas alat tulis Kak Sebi dah siap. Adik-adik boleh ikut langkah-langkah ni dan lukis haiwan kegemaran adik-adik. Sampai sini sahaja dunia kreatif kita pada kali ini. Terima kasih adik-adik temankan Kak Sebi. Semoga kita berjumpa lagi di keluaran yang akan datang. Bye!